Assalamualaikum guys. Okey, kita dah pun selamat mendarat di Royal Resort selepas satu hari. Adalah satu hari, separuh hari. Adalah separuh hari setengah. Island hopping, Mata King, Pom Pom dan Pandanan. Okey lah, bagi aku not bad lah. Cuma okey, not bad, tak ada, no complain. Okay, lewat 1 jam juga lah. Okay, mungkin dia nak jemput sana, air surut, nak jemput sana sini. So kita faham. Banyak persinggahan dia. Kita faham, kita no issue, no problem. Akak ni Rina puas hati dia punya ni. Ada hiburan. Ada hiburan dia nyanyi ting ting ting. Dan ukulele dia kan. Orang Sabah memang pandai-pandai menyanyi. Pakai tengah hari kita orang tapau. Di tapau. Tinggal 3 kali snorkeling. First snorkeling tu okey lah. Harus dia macam laju tau. Dia tolak kau pergi sana. Jadi benda tu jadi tak syok. Dia tak statik kat satu tempat tau. Maksudnya kau boleh terapung kat situ, kau boleh tengok sotong. Macam pengalaman aku kat Krabi tu lepas memang best lah. Kau boleh kau boleh stay kat satu tempat tu, kau boleh tengok sotong. Lepas tu kau boleh bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Bergerak tu macam tak ada halangan lah, halangan ombak. Ini nak komen apa ke tak ada kan? Tak ada. Lepas tu yang join semua okey lah, very best lah. Sporting. Semua sporting. Memang datang sini memang nak enjoy healing. Memang enjoy semua. Kalau korang kalau jumpa channel ni, hai. Kita yang bersama naik pergi island hopping, Mata King, Pom Pom dan Padanan dengan awesome travel. Mana yang teringat tu Majan, Nazri, Captain. Terima kasih bawa kita orang balik dengan selamat. Oh, Amoy tadi 2 orang. Amoy, kalau kau tengok video ni, hai. Dia diving weh, scuba diving. 2 tempat dia buat. Oh, power dia. Dia scuba kat bawah, aku ambil kat atas. Cantik lah momen tu. Drone. Drone. Video saya. Siapa yang skodeng tadi tu? Kalau kita. Tu siapa yang skodeng kita pula sekarang? Oi! Sementara tu ada orang skodeng saya kat atas menggunakan drone. Begitulah video island hopping. So esok hari ketiga kita akan santai di resort, di bilik. Malam kita akan candlelight dinner from Royal Resort Sempurna Sabah. Pada korang yang rasa video ni menarik dan tak menarik, tinggalkanlah subscribe untuk kami. Aku Mikailo. Rina. Jumpa di next vlog island hopping. Bye. Hey! Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang kita dalam perjalanan untuk ke breakfast. Tak silap, bukan. So pagi ni, hari ketiga kita berada di Royal Resort Sempurna Sabah. Nak melaporkan kejadian aneh berlaku di bilik kami, di mana kerusi kami hilang satu. Bangun-bangun pagi, hilang satu. So, ni day ketiga kita tak buat apa-apa pun, just lepak-lepak je lah kat bilik. Panas boh. Lepas tu nak buat beberapa konten sikit lah. Pukul 12 kita nak pergi makan tengah hari. Wah, bateri tinggal 19%. Makan tengah hari. Jom. Makan tengah hari terakhir di Royal Resort. Besok dah nak kembali ke reality. Tapi jangan risau, kita transit ke Amsterdam. Jemput makan. Kulit saya pun dah gelap. Lapar. Alhamdulillah, syukur kita telah pun makan tengah hari. Selesai makan tengah hari. Hari ketiga di Royal Resort Sempurna. Alhamdulillah, balik nak tidur, nak rehat. Kaki kejang-kejang. Kat sini banyak starfish tau. Lepas tu kan, starfish dia kan, aku ingat tiruan. Rupanya betul-betul starfish. What me expect? What me expect? Nampak starfish? Hello. Starfish. Day 3 ni tak ada apa aktiviti sangat lah. Just kita orang rehat mandi kolam. Tapi kita orang ada candlelight dinner malam nanti. Jom. First time candlelight dinner selepas 20 tahun berkahwin. Kita ada candlelight dinner. Okay, high tea terakhir di Royal Resort. Wah, dia main kayak best Okay, Assalamualaikum. Kita nak pergi candlelight dinner. Sudah apa ready. Tadi Miza ambil tahu. Maaf tak bersihat. Quando o sol se pôs, pensei em nós dois. Foi a alma que morreu.
candlelight dia ni bertahan berapa minit? 10 minit. Hai, selamat datang. Maaf ya. Boleh. Terus masuk. Letak saja di bawah. Okey, terima kasih. Badan tak sihat lah. Ni ada lagi. Jemput masuk. Waalaikumsalam. Ui, banyaknya. Ini bukan 2 orang makan ni. Ini 10 orang. Jemput masuk. Terima kasih. Letak je di situ. Mak ambil pinggan tu. Dekat adik tu. Letak saja tu, Dek. Letak je bawah. Okey, Dek. Terima kasih. Maaf ya ganggu. Datang lagi. Besok sudah last. Bukan apa, aku ada masalah sakit tekak. Batuk. Lepas tu, aku rasa tak selesa nak makan kat sana sebab masalah ni kan. Dia rasa nak macam muntah. Terima kasih pada Royal Resort membawakan. Tengok ni pun rasa nak muntah baik. Cubalah habiskan. Lobster buai. So masa aku habiskan ni aku tak rekod lah sebab kita akan menghabiskan dalam keadaan separa, menghabiskan tanpa protection. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Day 3. Bye sempurna. Bye-bye. Jumpa lagi. Okay, terima kasih atas kenangan untuk tahun 2026. InsyaAllah ada masa dan ringgit kami akan datang lagi. Bye. Pening bah. Terima kasih di atas semua kenangan. Sedih nak balik. Guys, sampai JT muntah siot 2 kali. Tak boleh tahan tu. Kita sekarang berada di airport Sabah.